Ramai yang tertanya-tanya, menu apa yang kita bawa mai ke The Fat Burger Design ni? Mai aku explain apa dalam video ni. Make sure hampa save video ni dan juga hampa share video ni. First of all, kita bawa mai beef, chicken dan juga lamb lah. Untuk beef, kita ada bawa mai The Fat Brisket Burger, Double Smoky Barbecue, Double Cheeseburger dan juga Spicy Cheeseburger. Untuk bahagian chicken pula, kita ada dua pilihan. Ada Crispy Chicken Spicy Mayo, Crispy Chicken Cheese. Untuk bahagian lamb, kita ada Pulled Lamb Burger, iaitu menu seasonal di Bayan Baru. Tetapi di The Fat Burger Design, hari-hari yang boleh dapatkan. So, untuk hot selling burger di sini, memang kita dah tulis dah di sini. Top 1 best seller memang of course our Brisket Burger di sana, very famous di Bayan Baru. Dan juga Pulled Lamb Burger ni, kita letak top 2 best seller. So, dua burger ni memang hot lah. You guys yang tak tahu nak try burger apa, nanti bila sampai di sini, boleh try Brisket ataupun yang Pulled Lamb. And then bahagian sides pula, kita ada mozzarella stick, kita ada curly fries dan juga kita ada chicken nuggets. Dan juga ada drinks, kita pakai house boom. Apa nak jadikan set pun boleh. So yang mana yang tak tahu lagi menu apa kita bawa mai, make sure hampa save video ni dan juga share video ni. Hadirkan diri hampa yang belum sampai, ni baru lagi, fresh from oven lagi, kedai The Fat Burger Design ni, okey? Jumpa hampa di sini.